Aku benci tandas dia. Sedalam-dalam hati aku benci tandas dia. Tak kira lah tandas kat luar ke, tandas kat dalam hotel ke, dua-dua aku benci. Bila tandas kat luar ni satu kotak, tak ada bidet. Yang tu memang dah benci dah. Ingat bila balik bilik, hotel macam selamat lah kan? Tak. Balik bilik hotel, tandas tak boleh kunci. Pintu transparent. Explain please. Explain please to me. What is that? Kami pergi ke empat-empat hotel. Ke-empat-empat hotel, semua tak boleh kunci. Satu je hotel pintu yang tak transparent. Yang lain semua transparent. Kalau tengah berok dekat pintu, nampak kan? Caravan ni sangat impactful lah untuk kami. Dia menjadi satu penanda arah dekat mana kawasan kami duduk. Jadi untuk lukisan yang seterusnya adalah so kita telah tiba di Ancient Town. Hujan, so kita kena pakai baju hujan lah. Saya beli kat IKEA. Thank you IKEA for not sponsoring. Oh ya, kena bayar duit ke? Query je, okay, jom. Okay, let's go. Let's go masuk ke Ancient Town. Cuaca dia sejuk dan juga hujan. Dua kombinasi yang tak cantik lah. Sejuk satu, hujan satu. Tak cantik tu. Ada mix shui. Ada mix shui kat sini. Tam adalah kucing saya by the way. Kaki dia kontot. Macam kucing saya. Nanti saya letak gambar dia. Mesti yang berpelik kan. Dekat mana topi cowboy dia tadi? Topi saya simpan kat tepi ni sahaja. Bawah ni. Di sini saya letak kamera. Letak ni boleh. Dekat sini yang hebatnya semua kedai dia menggunakan Alipay. Sampai orang jual makanan ataupun barang-barang tepi jalan pun guna Alipay juga. So siapa-siapa yang nak selamat duit dia, go cashless je lah, no problem. Macam saya, memang saya completely cashless saja. Kakak saya dan abang saya sahaja yang bawa pula duit. Saya ada beli beberapa souvenir lah. Antaranya ni, ini seperti saya yang dulu mengingatkan saya. Dua ni dan juga fridge magnet dan juga ada cermin dalam ni. Jadi semua kena scan sahaja. Harga dia adalah 130 yuan. Bersamaan dengan RM80 duit Malaysia. Senang saja dengan touch and go sekarang ni. Alright. Memang effort lah dia tunjuk. Dia tunjuk location dekat mana. Apa dia tulis itu? Okey. Lepas kita main kedai ni terus ramai orang main. Kita pembawa rezeki untuk dia lah. Sekarang ni dia tengah dia explain kat Along mana jalan nak pergi kat Kak Will tu. Sebab kat Kak Will tu dia ada satu antara landmark lah dekat bahagian sini. So kita nak tangkap ramak kat depan tu lah. Datang sini tak tangkap ramak kat Kak Will tu seperti sia-sia. Seperti makan nasi tanpa kicap. Buka peti air, tak ada apa-apa. Dia macam tu, ibarat je lah. Tak ada apa-apa, sia-sia. Jadi inilah lokasinya. Straight. Lepas tu? Ada persimpangan. Okey. Yang ni lah kot. Kita betul-betul old school kali ni. Okey, kat simpang. Ambil mana? Entahlah. Perjalanan 30 minit. Berjalan kaki dalam hujan. Let's go. That's not a good combo.
Penatlah jadi hijab Nordin ni. Jalan sikit orang panggil, jalan sikit orang panggil. Tapi saya tak faham lah bahasa mereka tu. Saya rasa yang positif lah. Panggil saya masuk kedai mereka, saya macam Nope. bro, kau boleh relax tak? Kau boleh relax tak? Nanti aku masuk lah. Kalau saya minat, saya masuk. Tak boleh lah buat free marketing saja dekat dia. Saya pun nak cari makan juga kat Cina ni, betul tak? A few minutes later. Jadi sekarang duk cari Kak Will, tak jumpa pun dah 30 minit dah jalan. Penat mampus dah. Okey, nampaknya kita telah tiba di Roda Impian tu. Penat cari 30 minit dekat sejam pusing kat sini. Baru jumpa. Dan inilah dia Roda Impian itu. Memandangkan ini adalah salah satu landmark dekat kawasan Ancient Town ni, jadi kita akan buat beberapa sketch lah. Barang saya semua saya sembunyi kat sini. Alright. Actually bentuk bulat ni adalah musuh bagi artis lah, sebab achieve bulatan yang sempurna tu memang susah lah. Jadi kalau kita nak buat bulatan ni memang memerlukan praktis tangan yang betul lah. Okay, kita telah siap kita punya sketch. Jadi jom kita teruskan perjalanan. Jadi sekarang ni kita tengah tunggu queue beratur untuk tangkap gambar OTD. Kita tak apa, kita tak tangkap gambar, kita tak kisah gambar, kita kisah video je. Macam video apa tengok ni, saya kisah yang tu je. Itulah yang menangkap memori saya. The next day. Jadi ini adalah summary tentang trip saya di Yunnan lah. Adakah orang kat sini friendly ataupun tak? Surprisingly, orang China dekat sini sangat friendly lah. Cuma bahasa yang memisahkan kami lah. Jadi kita perlu gunakan Google Translate sahaja untuk bersembang dengan mereka. Jadi dia ada sekatan kat situ lah. Makanan dia sedap ataupun tidak? Saya rindu makanan Malaysia. Saya tak sanggup lagi nak hadap makanan ni setiap hari. Bila orang cakap Malaysia has the best food, saya agree dengan benda tu. Makanan kat sini bagi saya, sebab saya bukannya soup lover and herb lover, so I really hate it. I really hate it. Saya sangat tak suka makanan kat sini. Sampai tahap sekarang ni, kalau saya nampak sup saja, saya tolak pinggan tu. Saya tak suka sekarang ni. Tapi by the way, dia punya roti sedap. Roti dia sedap. Itu saya accept lah. Harga makanan dia okey ataupun tak? Bagi saya, harga makanan dekat Kunming sini murah. Kat kawasan saya sini murah. Waktu first time saya pergi Lijiang, saya pergi Shangri-La dan saya pergi Dali, itu mahal. Semua makanan 40-60 yuan ke atas. Crazy. Seperti kita makan secret recipe setiap hari tau. Isn't that crazy? Kalau tak crazy, you're rich. Kalau kat Kunming, makanan dia murah. Makanan dia, harga dia dalam 6 yuan, 9 yuan. Paling-paling pun belas-belas yuan je lah. So kat Kunming, kalau hampa datang untuk makanan, this is the best place sebab dia ada banyak makanan halal kat Kunming ni, okay? Tandas dia macam mana? Aku benci tandas dia. Sedalam-dalam hati aku benci tandas dia. Tak kira lah tandas kat luar ke, tandas kat dalam hotel ke, dua-dua aku benci. Bila tandas kat luar ni satu kotak, tak ada bidet. Yang tu memang dah benci dah. Ingat bila balik bilik, hotel macam selamat lah kan? Tak. Balik bilik hotel, tandas tak boleh kunci, pintu transparent. Explain please. Explain please to me. What is that? Kami pergi ke empat hotel. Ke-empat hotel semua tak boleh kunci. Satu je hotel pintu yang tak transparent. Yang lain semua transparent. Kalau tengah berak dekat pintu, nampak kan? Nampak? And that's not a good experience lah for me. Cantik tak Yunnan ni? Saya dah pergi ke Itali, saya dah pergi ke Danau Toba dan sebagainya. Yunnan ni kalau hampa nak pergi ke kawasan-kawasan yang nature, Lijiang adalah kawasan yang terbaik lah. Shangri-La dan Dali adalah kawasan terbaik. Tapi malangnya dekat Dali kami hujan. So tak dapat menikmati sepenuhnya lah. Sepanjang trip saya di Yunnan ni, saya telah buat dokumentasi tentang saya punya lukisan lah. Setiap tempat yang saya telah pergi. Lukisan yang saya telah lukis ni bukanlah lukisan-lukisan antara landmark sangat pun. Tapi dia bagi impact dekat saya. Ini adalah lukisan yang pertama. Orang nampak it's just a caravan. But no. Ini adalah landmark untuk kami ketika kami berada di Lijiang. Kami nampak je motorhome ni
Dan kami tahu itu dekat situlah hotel kami. Caravan ni sangat impactful lah untuk kami. Dia menjadi satu penanda arah dekat mana kawasan kami duduk. Jadi untuk lukisan yang seterusnya adalah lukisan di area hotel saya. Saya nampak architecture dekat kawasan hotel ni sangat menarik. Jadi saya menangkap sedikit detail lah tentang bangunan-bangunan dekat sini. Ini adalah salah satunya. Dan ini adalah salah satu kawasan di hotel kami juga. Ini dia. Saya suka dia punya infrastruktur bumbung dia. Kat sini ni memang saya suka nampak bumbung dia lah. So ini adalah lukisan yang ketiga. Dan ini adalah lukisan yang keempat di hotel kami di Lijiang. Ini adalah kami punya beranda lah di hotel kami. Ada tanglong di situ dan juga ini adalah beranda kami. Setiap kali kami bangun pagi-pagi, cahaya yang jatuh kat beranda tu sangat menarik lah. Jadi ini adalah lukisan yang keempat. Lukisan yang kelima adalah lukisan yang ketika kami berada di Shangri-La. Lukisan ni di kafe area Shangri-La. Kafe ni sangat cantik sebab dia menghadap ke arah bukit lah. Jadi ini adalah alpaka. Perbezaan dia dengan lama adalah telinga dah, dari segi telinga dan juga dari segi saiz alpaka itu sendiri. Alpaka kecil sikit, lama dia besar sikit. Dan lukisan yang keenam sama juga, cuma variasi yang lain. Ini adalah alpaka juga tapi dia memandang ke arah belakang. Jadi lukisan yang seterusnya adalah lukisan di Ancient Town di Shangri-La. Dekat Shangri-La ni ada banyak Ancient Town. Jadi ini adalah salah satu detail yang saya dapat tangkap di Ancient Town di Shangri-La. Saya suka menangkap benda-benda yang kecil yang orang tak pernah perasan. Jadi ini adalah dia punya infrastruktur dekat dia punya bahagian-bahagian kayu dia. Jadi memang cantik. Okay. Ini pertama dan ini adalah infrastruktur bahagian yang kedua. Memang cantik. Ini adalah yang kedua. Ini adalah lukisan saya ketika berada di Lijiang di Snow Dragon Jet Mountain. Ini adalah satu experience yang sangat best lah sebab bagi saya, dia punya sifat dia sangat pelik lah. Sebab sekejap kita nampak pemandangan, sekejap hilang terus kabus dia. Jadi, saya hasilkan dua lukisan di atas Snow Jet Dragon Mountain lah. Lukisan ketika kami berada di Blue Lake Moon, apa dia lah? Dia adalah lukisan yacht. Yacht dekat kawasan situ sangat terkenal lah dengan susu-susunya dan sebagainya. Yacht dekat kawasan itu memang menjadi trademark mereka lah. Jadi, ini adalah lukisan yacht berlatar belakangkan tasik yang biru lah. Satu trip yang sama ketika melihat yacht tu adalah ketika kami melihat The Impression of Lijiang. Jadi ini adalah lukisan ketika persembahan mereka. Sangat appreciate tentang mereka punya effort lah. Jadi ini adalah set mereka dekat kawasan pertunjukan tu. Dan ini adalah lukisan rentetan daripada Impression of Lijiang tu. Mesti yang berpelik. Apa benda ni kan? Ini sebenarnya adalah salah satu dia punya instrumen ketika dia pemain lah. Ini adalah lukisan seterusnya di Ancient Town. Tapi kali ini Ancient Town yang berada di Lijiang pula. Jadi ini adalah salah satu trademark di kawasan itu. Ini adalah water wheel di kawasan Ancient Town di Lijiang itulah. Tempat yang orang suka OOTD lah. It's giving me a little piece of Melaka actually. Okay? Ini adalah train terakhir kami daripada Dali ke Lijiang. Dan ini adalah speed train mereka. Ini adalah train terakhir kami. Sepanjang kami berada di Yunnan ni, kami banyak menggunakan Didi dan juga speed train. Jadi speed train ni antara kawan baik kami jugalah. Jadi why not saya mengabadikan speed train dalam saya punya karya lukisan saya. Jadi itu sahaja lukisan saya sepanjang berada di Yunnan. Terima kasih semua sebab menonton. Saya appreciate sangat support yang hampa bagi kat saya. Jangan lupa untuk follow saya punya perkembangan lagi, okay? Yunnan, this is not a goodbye. It just see you again, okay? Goodbye.